Tahap kesedaran bakal jemaah haji di Selangor untuk menyediakan dokumentasi wasiat sebelum berangkat ke Tanah Suci masih berada pada tahap rendah. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Salihuddin Saidin menegaskan perancangan harta melalui wasiat adalah instrumen penting bagi mengelakkan konflik waris serta isu harta pusaka beku sekiranya jemaah meninggal dunia ketika bermusafir. Jelas Datuk Salihuddin, ramai umat Islam masih memandang enteng kepentingan dokumentasi tersebut kerana menganggap ia hanya perlu dilakukan pada usia tua atau bagi mereka yang memiliki harta yang banyak. Sedangkan wasiat merupakan dokumen dinamik yang boleh dipindah mengikut keperluan selagi individu tersebut masih hidup. Cuma di samping itu kita nakkan kesedaran kepada mereka. Kadang-kadang mereka tengok, belum tiba masanya. Mungkin saya belum tiba untuk menyediakan wasiat. Dan mungkin saya muda lagi, mungkin harta pun tak banyak mana. Mungkin itu salah satu faktor. Tetapi apa pun kita nak galakkan, sebab wasiat ni kita boleh pindah. Umur kita meningkat, kita masih ada nyawa diberi Allah, kita boleh pindah wasiat kita. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pelancaran kempen wasiat Duyufur Rahman yang turut dihadiri Menteri Besar Selangor di Masjid Sultan Salihuddin Abdul Aziz Shah siang tadi. Bagi menggalakkan lebih ramai bakal jemaah haji menyertai perancangan ini, MAIS menawarkan harga promosi penyediaan wasiat serendah RM200 sehingga 20 Mei depan. Tawaran ini tidak terhad kepada penduduk Selangor sahaja, malah dibuka kepada umat Islam di seluruh negara yang ingin melaksanakan wasiat melalui MAIS.